Assalamualaikum sahabat. Saya masak ketan masak cili bersama ala-ala ni lah tom yum. Kerana ada daun limau purut situ kan. Dan diletakkan belacan sikit lah. Secubit belacan. Tapi kalau yang dah letak garam cukup rasa banyak tu kan. Letak sikit je tadi macam saya. Okey, makan bersama telur dadah. Dan ni sambal husband belilah dekat Kelang. Elok lagi ni, tak makan bazir kan. Okey, saya letak dalam bekal besar ni sebab saya kan kaki saya sakit, jadi saya takutlah nak letak dalam pinggan pinggan dia kecil kan. Nanti apa pula tertimpa kaki pula kan. So saya masak simple lah. Sebab dah seminggu dah tak masak kan. Saya boleh masak, tapi masak simple macam ni je. Okay guys, cepat makan.